Selamat datang ke saluran ini di mana kami membawa anda perkembangan terkini dalam dunia otomotif. Hari ini kita akan bercakap mengenai kemunculan semula yang sangat dinantikan Perodua Kancil 2025 model yang pernah menjadi kegemaran ramai kini kembali dengan reka bentuk moden, teknologi canggih dan enjin yang lebih cekap. Perodua Kancil 2025 menampilkan reka bentuk yang lebih aerodinamik dengan garis badan yang lebih tajam dan lampu hadapan LED yang memberikan rupa yang lebih segar dan moden. Grill depan juga dikemas kini untuk memberikan identiti baharu kepada model ini. Walaupun saiznya masih kompak, tetapi ruang dalaman direka lebih luas untuk memberikan keselesaan yang lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Interior Perodua Kancil 2025 mendapat peningkatan yang ketara. Papan pemuka kini dilengkapi dengan skrin sentuh infotainment yang menyokong Android Auto dan Apple CarPlay. Butang kawalan pada steering memudahkan pengguna mengakses pelbagai fungsi dengan lebih mudah. Tempat duduk menggunakan bahan yang lebih premium untuk memberikan keselesaan maksimum kepada pengguna. Selain itu, terdapat juga kamera undur dan sensor parkir untuk memudahkan pemanduan di kawasan yang sempit. Beralih kepada prestasi, enjin Perodua Kancil 2025 dijangka hadir dengan enjin 1.0 liter VVT yang lebih cekap bahan api dan mesra alam. Walaupun saiznya kecil, tetapi prestasinya cukup untuk pemanduan harian di bandar. Sistem transmisi otomatik CVT membantu memberikan pemanduan yang lebih lancar dan menjimatkan bahan api, menjadikan model ini pilihan terbaik bagi mereka yang mencari kenderaan ekonomi. Ciri keselamatan juga ditambah baik dengan sistem brake assist dan bantuan kawalan kestabilan. Selain itu, model ini turut dilengkapi dengan 6 beg udara sebagai langkah keselamatan tambahan. Struktur badan yang diperkukuh dengan teknologi G dan C Perodua memastikan tahap perlindungan yang lebih tinggi sekiranya berlaku pelanggaran. Perodua Kancil 2025 dijangka hadir dengan beberapa varian bagi memenuhi keperluan pengguna dengan harga yang berpatutan. Model ini masih mengekalkan statusnya sebagai kenderaan mampu milik untuk rakyat Malaysia dengan pelbagai ciri moden dan peningkatan dari segi keselamatan dan prestasi. Perodua Kancil 2025 dijangka mendapat sambutan hebat. Bagi anda yang sedang mencari kereta kompak yang menjimatkan bahan api selesa dan mudah dikendalikan, Perodua Kancil 2025 adalah pilihan yang sangat sesuai dengan teknologi terkini dan reka bentuk yang lebih moden. Kenderaan ini pasti akan menarik perhatian ramai. Jadi, apa pendapat anda mengenai Perodua Kancil 2025? Adakah anda rasa model ini mampu menjadi pilihan utama dalam segmen kereta kompak di Malaysia? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak video otomotif menarik. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Skrip telah disediakan. Jika anda ingin sebarang perubahan atau penambahan, beritahu saya.